sebagai perempuan kita tengok mood. Apanya tu social media kita, hak kita lah, kita reply. Kita punya account kan. Korang tanya account kita kecil-kecil, kau dah kenapa kan? Macam tu lah. Budak-budak datang review makan ni nak makan free. Okay. Tak payah ambil SPM lah jadi content creator. Silap besar dik. Siapa influencer Jalan sikit dekat mall, belaka bawah. Apa influencer ni lah? Viral korang. Semua penting. Saya ada baca kat thread yang Guys, korang nak cari tempat untuk iklankan perniagaan anda? Jom kita collab. Kami kat Siaran Tenang menghasilkan pelbagai video seperti podcast, business siri dan content creation. Anda boleh buat placement perniagaan anda kat mana-mana video kami. Untuk maklumat lanjut, PM page Siaran Tenang. Podcast ini dibawakan khas oleh Tenang MY. Kalau korang dah bosan dengan desain-desain baju korang boleh check out Shopee Kedai Tenang untuk desain-desain yang trending dan up to date. Jangan lupa follow Facebook, Instagram, TikTok Tenang MY. and zaman sekarang, macam sekarang ni kita orang transition kepada vlogging style. Sebab kita orang rasa benda tu lebih authentic and untuk even memang kita orang buat vlogging authentic pun. And orang lebih relatable lah. Instead of, sebab sebelum ni saya ada transition yang saya pakai kamera sebelum ni. Okay. Kita shoot review semua pakai kamera. Lepas tu lama-lama benda tu dah tak FYP. Tak tahu kenapa. So sekarang pakai phone lah? Pakai phone. Tak tahu masalah algoritma ke, tak menerima, ataupun masalah mata audience tu sendiri. Okay. Macam saya punya pendapat, maybe algoritma sikit, tapi sedikit sebanyak maybe sebab orang dah penat tengok video cantik. Okay. So dia nak video cantik ni iklan. So dia nak video yang gegar-gegar. Tapi betul. Benda tu legit. Maybe followers rasa diorang tak rasa yang diorang rasa benda tu. Diorang selalu demand. Saya pernah aja tanya sebelum saya switch to phone, saya pernah tanya followers, korang prefer content yang macam ni atau macam ni? Okay. Which is yang pakai kamera and editing like very professional punya. And satu lagi style vlogging. Okay. Ramai pilih yang professional punya ni. Cakap, oh lagi best pakai kamera bang, lagi cantik, lagi best semua kan. Ada orang komen semua. Tapi numbers don't lie. Faham? Diorang tak sedar yang sebenarnya diorang kata diorang suka. Tapi diorang sendiri tak sedar yang sebenarnya secara tak langsung diorang suka tengok konten yang santai-santai je. Bodoh-bodoh santai-santai je. Okay. Secara psikologinya diorang tak sedar yang sebenarnya diorang suka tu. Sebab bila keluar kat FYP, video tu terlalu cantik, terlalu profesional, orang ingat tu iklan. Faham. Itulah yang itu saya punya pendapat. Ya. Bukan tak boleh, boleh je. Kita orang buat je pakai kamera, tapi untuk our passion project lah. Ya. Bukan mengejar views apa ke semua lah. Okay, faham. So macam hari juga, macam mana? Macam mana apa? Macam apa? Lebih kurang lah. Soalan dia macam tadi lah. Bila kita kan ada certain period nak stay relevant apa semua kan. So macam hari plus hari kerja. So macam mana nak biar aku sentiasa ada catch up kan? Dalam tempoh Ari start ni 2019 sampai sekarang dah 6 tahun macam tu. Sebenarnya Ari dalam kategori yang Syaf cakap tu, memang stay dengan niche food je. Sebab Ari takut nak tukar niche. Okay. Sebab tapi sebenarnya tanpa sedar sebenarnya dah buat macam-macam dah. Dekat YouTube masa zaman 2020 tu ada buat gadget. Ada review monitor lah, review mikrofon lah, Insta360 lah. Actually ada benda tu. Lepas tu audience ada request buat reaction. Tapi ada tak enjoy buat reaction sebab ada masa rasa benda tu terlalu senang. Macam senangnya kau buat duit macam tu. Sebab kan react tu pun kadang-kadang tak kelakar, tapi aku kelakarkan lah, aku gelak lah kan. Fake lah. Lepas tu video orang letak kat bawah tu kan. Macam terlalu senang tu buat duit. Saya tak suka actually reaction tu. Tapi Ari punya stick dekat YouTube travel dengan food. Tapi travel tu pun nak kena ada food. Contoh 9 tempat makan best di Sekinchan. Memang akan hit lebih 100k lah dekat YouTube benda tu. Cuma untuk Ari nak konsisten tu agak sukar sebab kadang-kadang ada kerja outstation lah kan. Kalau tak kita boleh buat video weekend contohnya, tapi weekend tu kerja tak sempat. So benda tu untuk konsisten agak mencabar, tetapi alhamdulillah rasanya masih relevan sampai sekarang. Sebab bila jumpa orang pun orang kenal, ada yang nak ambil gambar. Cuma ada orang tengok, saya tengok ada orang cakap, saya tengok kat YouTube
Jumpa orang ni pula cakap, oh tengok kat TikTok. Ada orang cakap, oh tengok kat IG. Jadi satu nak konsisten tu, dan satu lagi main banyak social media. Macam dulu. Macam hari-hari explore tak untuk Facebook? Ada. Tapi Facebook tu ada link dengan IG. So kalau post kat IG, dia kan auto link dengan Facebook. Dia buat macam tu lah. Facebook tu personal profile ke page? Page. Monetize tak? Tak. Asal? Itulah tak pandai nak monetize. So Syafah tengok. Tapi dia macam hari tu baru ajar dia. Tapi belum dapat submission lagi. Kan dah submit kan. Belum dapat jawapan. Tapi dia punya requirement dah penuh lah? Dah. Overqualified. Tapi tak pernah monetize. Dia overqualified. Rugi lah. Dah monetize YouTube je lah. Dia baru tahu lepas kahwin. Baru tanya. Itulah banyak jugalah belajar dia. Sebab sekarang tu gambar, teks semua monetize. Artikel apa semua kan. Teks apa semua kan. I mean status bodoh je selamat pagi. Monetize. Selamat pagi selamat organik orang dapat monetize. Walaupun teks sahaja. Memang Facebook sangat pemurah. Itulah orang cakap macam rugi tapi itulah gitulah. So okay. Bila buat konten makan, aku sebenarnya tak puas hati lagi. Okay, bila buat konten makan apa semua kan. So, orang cakap ada satu tahap kita tak ada job. Betul? Sampai satu tahap kita, kadang-kadang adalah hari-hari yang kurang menyenangkan lah. Hari sendu lah. Biasa tu. So macam Syah sendiri nak overcome benda tu. Ke still berharap, memberi pengharapan dengan takdir bahawasanya akan ada job. Ke macam mana? Tidak. Kita berlawan je. Dari sini. Okay, antara reason kenapa tak nak stick to food saja. Itu antara reason dia. Kalau kita buat food saja, like very niche. Lepas tu dah ramai sangat buat. Lepas tu ada yang buang harga lagi kan. Sebab dah ramai. Bila dah ramai buang harga, orang akan cakap, oi mahal je kau. Mana ada murah. Orang tu yang bagi murah sangat sebenarnya. So kita to stick to other niche. So supaya kita dapat branded content daripada company, benda-benda brand-brand yang tak related dengan food lah. Okay. Itu so, kira macam placement apa semua lah. Lepas tu macam mana nak kekal. Okay, buat content ni dia tak boleh macam kita mengharapkan every video tu paid. Kalau tak, kita akan jadi macam billboard. Macam billboard bergerak, billboard online lah. Macam semua iklan. Contoh kalau kita buat food review, semua tu berbayar. Semua ada call to action lah. Tak boleh. Dia macam boleh lah nak buat, tapi lama-lama orang akan perasan benda tu. And yang bukan kesian, macam hilang otentik tu. Hilang otentik sebab kita nak hargai kita punya followers. Kita tengok kita daripada kita punya content organik dulu kan. Yang otentik dulu. So macam saya punya pendapat, katakanlah dalam seminggu tu 7 hari. Ada seminggu tu ada 5 konten. Pastikan 4 konten tu yang tak berbayar, 1 konten je yang berbayar. Kalau boleh. Kalau boleh lah. Seboleh-bolehnya buat begitu. Satu sebab kita hargai followers kita lah. Lepas tu sebabkan 4 konten yang tak berbayar ni lah yang kita akan dapat job selalu. Janganlah macam dah tak ada job, tak ada konten. Faham. Ada orang macam tu. Ada orang macam tak ada job, tak ada konten. Macam kita menarik klien. Kita menarik klien kita sendiri. Kalau katakan tak ada job, kira buat portfolio je lah lagi kan. Kita buat lagi. Buat lagi konten lagi. Buat lagi konten lagi. Kita nakkan klien ni macam mana. Katakanlah aku nak dapat review fine dining pergi buat authentic fine dining punya content. Betul-betul pergi buat free, buat for free, buat dulu apa semua. Mesti akan dapat klien that niche. Okay, sekejap. So bila kita pergi buat secara free kan, kadang-kadang kita pergi ke kedai-kedai orang. Kadang ada sesetengah kedai ni dia agak skeptikal dengan orang yang buat konten kat kedai dia. Ada tak pernah menghadapi macam bang tak boleh ambil video kat sini bang, apa semua? Pernah kan? Ari pernah tak kedai je, macam gerai lah. Gerai tu memang dia memang semata-mata pergi sebab lalu situ kan. Jarang area Puchong kan, jarang lalu situ. So kalau pergi tu memang singgah lah sebab dia ada makanan yang menarik. So singgah. Lepas tu selanjutnya kalau rekod tu saya cakap kan, nak rekod boleh? Lepas tu tanya orang lagi seorang tu, orang tu cakap tak boleh. Tak boleh rekod. Okay, tak boleh rekod. Tapi ada macam kecil sikit melawan juga. Jadi degil.
buka IG, buka TikTok, tengok kedai tu follow hari. Okey. Terus PM tepi. Cakap, saya nak review kedai awak ni tapi staff awak tak bagi. Terus bos dia call staff, suruh bagi rekod, terus staff tu cakap rekod. Okey. Terus rekod. Agak melawan di situ. Tapi memang sebab benda ni pernah terjadi. Sebab ada satu kedai ni bila balik kampung, dia agak menarik lauk dia sebab lauk kampung kan. So bila kita tanya dia, cik, kita ambil video sikit boleh tak? Kalau masuk social media, mana tahu kok blow ke apa kan. Kita buat konten makan, cumanya kita just saja nak membantulah kok kan. Share. Tapi dia tak boleh. Dia kat takut orang ramai sangat nanti dia tak mampu. Itulah reasonnya. Kita orang tengok juga kedai tu, macam kalau kita orang rasa macam ini sebab kita pun dah lama buat benda ni. Kita nampak bisnes ni memang dia nak macam tu je. Dia tak mengharapkan ramai sangat orang. Dia bisnes sebab passion dia lah. Passion. Lepas tu dia dah ada loyal customer. Dia dah cukup faham. Kita orang gatekeep je lah kan. Tempat tu kan. Ada je tempat tu macam tu lah. Tapi ada yang rasa macam kita orang rasa macam dia ni kedai dia sedap tapi tak ada orang. Faham. Of course kita orang akan tanya dulu lah. Macam boleh tak nak rekod untuk TikTok. Biasanya dia akan tanya kita balik, apa nama TikTok. Dia nak check dulu lah. Nak check dulu lah. Bila tengok macam baru boleh. Dia follow. Dia follow lah. Bila bercerita pasal benda ni, dia terdatang idea kan. So pernah terjadi dekat thread, ada satu owner business ni cerita kan. Budak-budak datang review makan ni nak makan free. Padahal kau punya view sendu daripada aku punya personal. Maksudnya nak cakap dia owner business lagi power dia buat content. So macam mana nak cakap bila Syah dengan Ari terlibat dengan konten buat makanan ni kan. Adakah pernah orang cakap diberi pandangan seperti itu? Maksudnya nak bagi datang makan, nak datang review, nak datang makan free. Bagi tahu bayar. Kita orang kalau boleh tak nak orang tahu kan. Tak ada. Kalau kita buat authentic content tu, bagi tahu bayar. Kita orang bayar memang. Terus kira standard macam klien biasa. Kita orang datang itu kadang ada je dia kenal macam ni tak apalah saya belanja. Tak apa. Saya bayar. Bos dia tak payah bayar. Lepas tu bila bos dah tak ada, kita orang pergi konten, kita bayar. Faham. Kita gerak je tu. So I mean korang menjaga professionalism antara korang dengan klien lah. Betul. Kira tidak mengambil kesempatan lah. Sebab benda tu terbaca 2 bulan lepas ke 3 bulan lepas. So ada macam-macam dia baca. So bila tengok thread, kita tengok lah dia punya founder kan. Macam dahsyat kan dia. Ya, banyak kes juga kadang-kadang ada yang datang buat family lah apa semua kan. Buat kawan lah ramai-ramai kan. Itu gila. Yang tu maksudnya owner kedai tu panggil dia ke tak? Dia macam let's say orang rasanya lah, sebab saya pun tak tahu exact situation macam mana, tapi dalam mindset saya berfikir orang tu pergi kedai, bang, saya ni food reviewer, ada makanan free lah. Macam tu lah kot. Tak pernah kita sebab, tak nak buat macam tu. Sebab generasi sekarang pun orang boleh letak QR Tashenggu suka hati je kan. Itulah. Orang derma. Faham. Tak pernah. Kita tak pernah buat gitu. Okay, so bila bermain dengan social media, food makanan sebagai career apa semua kan. Okay, orang cakap budak-budak sekarang ni dia menggunakan term content creator ni kan. Tak payah ambil SPM lah jadi content creator. Silap besar dik. Okay. Sebab last time saya ada tanya owner kedai nasi kerabu. Which is dia owner lah, dia owner. So saya tanya dia, untuk masuk line business ni kan, penting tak SPM? Dia cukup marah time tu. Siapa cakap nak masuk business tak perlu ada SPM? Nak orang berniaga tepi jalan pun kena pandai mengira dia cakap. Betul. So macam as a content creator, apakah maksud SPM pada mata anda? SPM. Either one of you, mana-mana lah, siapa nak jawab dulu? Tak kisah. Ari dulu ke? Maksudnya perlu tak seorang content creator ada SPM, ada diploma, ada degree, ada master, ada PhD? Bagi Ari perlu, sebab itu yang membezakan mindset seseorang sebenarnya. Orang kita tengok content creator yang perform yang berjaya kan, contoh KA, Khairul Aming. Dia belajar macam mana pula kan, dia pula cemerlang macam mana, luar negara, engineering apa semua.
Sama juga Cik Sayang. Yang content creator yang juta-juta. So sebenarnya orang yang kata yang perform, yang nampak ada profesionalisme dia, macam ada background kerja yang hebat, yang maknanya ada ilmu, macam Cik Nom ke apa semua, nama-nama yang kita familiar. Even contoh macam Ari sendiri pun UM, maknanya ada sampai tahap background tu lah. Bukan kata tak nak aku ambil SPM jadi content creator kan, tak ada. Even Syah pun ada diploma, maknanya kita ada segulung something lah. Ada something lah kan, segulung something tu. Sebab kenapa saya keluarkan benda ni. Sebab kakak saya cikgu. So bila student dia, jahat ni, aku nak cerita jahat lah ni. Reality. Bila student dia ambil job review produk, dah ada dah ada income lah. So bila dia pula boleh datang sekolah pakai jazz, pakai kereta mewah. So dia boleh petikaikan, cikgu pakai kereta ni je, saya baru form ni dah pakai kereta ni. So dia menganggap saya nanti buat konten je lah, tak payah ada SPM pun tak apa, belajar pun ala kadar je lah. Itulah penyakit dia, sebab hidup panjang lagi dek. So masa depan dia macam mana? Betul. Takkan nak hidup dengan tak ada SPM. Macam itulah. Betul. Perjalanan jauh. Kena tanya dia kot. Macam contoh dia tak nak ambil SPM kan. Apa awak punya plan 10 tahun akan datang? Kalau tak ada, yang tu budak-budak tak nampak. Tak relevan dia tu. Sebab dia nampak, orang cakap betul, duit boleh buat kabur. Duit betul. boleh. Dia sama macam ambil diploma dalam bidang ambil diploma contoh kan. Orang cakap tak payah ambil diploma lah, berniaga ataupun buat jadi content creator, jadi influencer, terus apa semua. Tak salah benda tu. Betul kalau nak cakap macam tak payah sambung belajar lah. Tapi orang-orang yang tak sambung belajar tu, yang buat perniagaan, yang buat content, yang terus ada duit income tu, diorang ada plan. Faham? Janganlah kau tak ada plan, lepas tu tak payah sambung belajar, jadi influencer je. Buat lah. Tapi betul tak ada plan lah. Berapa banyak langgar dinding apa semua. Betul. Apa plan lagi 5 tahun akan datang tu? Kan? Kalau kau plan pun tak ada, cakap gitu je, tak boleh. Faham. Lepas tu still bidang sambung belajar ni, bidang profesional still perlukan. Degree memang memerlukan sampai bila-bila pun akan memerlukan profesional. Relevan sampai bila-bila. Takkan semua orang nak jadi influencer. Betul. Cuma satu dunia. Tak payah kita semua jadi influencer. Siapa influencer? Jalan sikit dekat mall, belaga bawah. Apa influencer ni? Viral korang. Semua penting. Saya ada baca kat thread yang saya ada komen lah kan. Dia cakap, bercerita dia pasal kau belajar degree. Lepas tu kau penat-penat habis 20-30 ribu ambil degree. Lepas tu lala kau kerja dekat bos kau yang SPM tak ada SPM ke apa. Macam so what's the point? Orang yang kerja dengan bos yang ada SPM saja tu pun, orang yang ada SPM pun memerlukan dia untuk bekerja dengan dia. Sebab bidang profesional. Bidang profesional ni kan certificate, kena ada formal education. Betul. Siapa nak jadi HR, siapa nak jadi content apa semua. Suruhlah bos yang ada SPM sahaja tu buat content. Melingkup. Tak boleh. Kita saling memerlukan. And faham. Every choice betul, tapi jangan pernah pandang rendah dekat choice orang lain. Betul. Yang tu paling betul lah. Faham. So kita dah jauh sangat kan perjalanan kan. So let's say lah ada orang yang nak mencuburi bidang macam Ari, macam Syah buat content creation lah. So at least lah apa guidance yang korang boleh share lah. I mean, apa yang diorang patut buat, fine line antara patut buat, tak patut buat. Macam mana nak cakap, kalau kau masuk ni bukan sekadar bodoh-bodoh masuk je lah. Nasihat lah. I mean, random lah, random. Ari dulu, Ari nak cakap pun sebab Ari pun banyak langgar dinding. Sebab kira maksudnya dinding yang kita langgar tu tak bagi orang langgar lah. Sikit-sikit lah, jangan banyak sangat, rugi lah bagi orang lain langgar sekali. Dia actually first dia kena rajin mencari ilmu tu sendiri. Actually nak buat konten tu, macam contoh kan, konten sekarang orang ajar hook, fine hook. Boom, macam tu balik. Lepas tu tik belakang tu. Itu dulu lah. Sekarang dah banyak-banyak orang buat macam bingit tau. Tak relevan lah. So kalau boleh
kena cari benda yang lain daripada lain ke. So biar jadi outstanding. Biar awak tu outstanding, jangan ikut template orang. Tapi sebenarnya dalam pada masa tu saya sendiri pun ada pernah lah yang mengikut template apa semua ni. Okay. Cuma carilah sebanyak mungkin orang kata ilmu kelainan tu. Sebab benda ni sentiasa berubah. Lagi-lagi bidang content creation ni memang sentiasa berubah. Ikut trend lah. Ikut nak relevan mana tak nak, memang kena macam tu lah. Dia trend berubah. Rangka sama. Okey, betul. Framework sama. Dia sebab dia kena belajar. Sebab tu kena belajar betul. Kena faham asas dia dulu. After dah tahu asas, keluarlah trend apa pun kita tahu. Kita akan pusing-pusing. Cumanya let's say kita akan intro sikit hook dulu ke, ataupun hook dulu ke intro sikit ke, ataupun call to action bla 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 bla. Ada je orang bereksperimen benda tu, walaupun benda tu tak obviously lah, tak legit. Takkan kau nak tak call to action depan-depan pula kan. Macam bongong pula konten saya macam tu kan. Tiba-tiba macam. Tapi untuk for the sake of experiment, mungkin ada orang buat. So macam Syah, okay, kita ke orang cakap ke side track sikit. Bila buat content creation makan, okay, orang tak suka apa semua tu, backlash tu biasa. Okay, betul. Okay. So pernah tak terjadi bila dapat konten kat kedai tu kan, tiba-tiba ada orang komen, audience komen, aku pergi tak sedap lah. Pernah tak jadi macam tu? Selalu tu paling selalu ni. Cakap tak sedap. Saya punya teori dengan Ari, itu kompetitor tu. Kompetitor apa tu yang berniaga benda tu. Kebanyakannya. Tapi biasanya macam kita orang punya amalan lah, kita orang punya rutin, kalau ada orang komen macam tu, kita orang akan tanya owner kedai. Cakap, bang betul ke macam ni? Ada orang komplain ke tak ke apa? Kalau macam terus cakap tak sedap tu, kita orang tak layan lah. Tapi kalau like very detail, kita akan screenshot, kita akan beritahu owner kedai. Bang, hari tu kita orang makan tak macam ni pun. Maybe SOP ke? Kita akan tanya, abang tengok sikit staff abang, takut dia langgar SOP ke apa semua macam tu. Kita orang akan bagi tahu directly kat owner restoran selalunya. Sebab sayang, sebab time kita orang makan tu sedap, tiba-tiba pernah je baru-baru ni kita review, sedap gila, memang sedap gila. Pasal dia orang komplain. Tak ada disclose lah nama kan. Tak boleh lah, janganlah. Jangan nama. Video tu viral lah kan. Lepas tu orang komplain, cakap, tak macam yang ni lah kan, kurang tak macam digambarkan lah. Lepas tu dia punya description dekat komen tu berbeza dengan apa yang kita orang rasa. Lari jauh lah. Kalau katakan contohlah kita orang cakap benda tu masam, lepas tu dia cakap tak masam pun, tahu aja itu kita boleh terima lagi lah. Tapi ni macam mana ada masam, rasa pedas. Kita orang makan tak pedas pun. Pedas sangat. Itu kita orang akan bagi tahu ni lah. Cakap, bang tengok sikit bang, sayang lah hari tu kita makan sedap. Lepas tu tengah viral ni kan. Tengok sikit, takut SOP dia terlari ke, maybe dia terdepan pandang. Kita orang jagalah benda tu sangat-sangat. Okay, so sikit lah kita side track lagi. Sebelum kita nak tutup lah ni sebenarnya. Tapi kita ke side track. Boleh buat part tu ni. Buat part tu. Sebabnya bila bermain dengan social media, macam orang komen tu satu hal lah, orang kecam. Sekarang kan musim budak-budak kan generasi aku macam nak menganjur generasi depression ni. Okay, bila orang komen teruk-teruk apa semua, adakah korang akan baca, atau korang akan hide, atau korang just ignore, don't give a shit kat diorang? Sebagai perempuan tengok mood. Adakah kita melawan? Depends lah, kadang-kadang ada yang balas balik, kadang ada biar je malah aku layan dia ni. Macam tu lah. Kadang ada, sebab kadang kita melawan, bukan kita melawan, dia komen, kita reply tak ada apa pun, kita reply sambil gelak-gelak je actually. Tapi member koyak tu padahal tak ada apa pun. Bila sebut pasal koyak, sebab setiap kali content creator respon, mesti akan koyak tu. Kadang-kadang kita terfikir, aku ni tak boleh respon ke? Betul. Macam kita tak ada masalah ni. Bukan, I mean walaupun kita nak bergaduh ke, nak berlawak ke apa semua kan, adakah sebagai seorang content creator ni memang tak layak untuk reply? Itu macam mana sebenarnya? Apanya tu social media kita, hak kita lah, kita reply. Kita punya akaun kan. Kau datang akaun kita kecil-kecil, kau dah kenapa kan? Macam tu lah. Okay, faham lah. Okay, so apakah pergaduhan? I mean bukan pergaduhan lah, yang paling teruk pernah kena Ari ke Syah? Macam saya, kita menjawab yang soalan tadi dia sebab dia related kan.
kalau pasal kena kecam ni, sekarang dah kebal lah orang cakap. Dah, Tak loot lah. Tak loot lah. Sebab pernah merasai kena kecam dan menangis masa zaman YouTube tu. Serius lah? Maksudnya dia kecam gila babi sangat Dia bukan kecam gila, tapi sebab maybe kita soft time tu kan. Kita rasa macam, sebab time tu Nish buat lawa. Kita buat lawa untuk hiburkan orang. And then macam tiba-tiba dia punya komen tu macam mengguris hati lah. Faham. Macam kau kenapa? Asal kau jahat sangat Asal kau jahat sangat. Aku je nak hiburkan korang je. Kenapa beria sangat ni kan? Apa semua. Lepas tu rasa macam depressed lah. Dia rasa depressed lah. Macam aku tak payah buat aku apa semua kan. Okay. Dia ada fasa dia. Ada fasa. Maybe itu pun antara reason kenapa saya buat. Lepas tu saya pause je. Saya pause je apa semua. Okay. Tapi bila dah sekarang ni benda tu dah jadi jokes lah. Bila ada ya betul. Maybe ada hikmah kan. Tuhan bagi kita macam kecam dulu apa semua. Sebab dulu senang cerita dulu tu lagi teruk lah. Faham. Sekarang ni macam okay, kalau orang kecam bagi saya macam sejuk lah. Saya baca macam sekali lalu je lah. Baca kau ni dah. Memang tak ada respon. Macam saya tak respon. Macam hari ada kat respon. Kakak lawan dek. Betul sebab saya nampak ni sebagai opportunity untuk kita dapat engagement. Betul lah. Itu salah satu. Sebab saya ni kita melawan. Orang komen kita komen. Orang komen kita komen. Sebab dah 20 komen tu. Panjang komen. Walaupun tak related. So pada Syah, adakah Syah, kenapa Syah tak ambil peluang? Saya paling pun kalau saya komen, saya akan setuju je dengan apa dia cakap. Faham. Contohlah macam adakah Syah nak menjaga hati follower? Tak, dia lebih kepada macam satu, saya jaga professionalism lah. Saya rasa macam tu lah. Macam setakat orang kecam gitu tak layan. Tak selayaknya lah. Kadang kalau saya layan pun kan saya cakap saya akan setuju je dengan apa dia cakap. Sebab saya rasa tak perlu argue. Faham. Macam contohlah dia kata macam tak kelakar lah. Lepas tu sorry bang, dah habis. Dia pun tak ada silap-silap follower yang lain yang sokong kita. Kau dah kenapa? Kau tak ada live ke? So let followers yang judge lah. Sebab kalau ada haters, of course ada yang menyokong kita. Betul. Kalau kita ada orang yang sokong kita, of course ada haters. Macam kita kena terima hakikat lah macam tu lah. Faham. Mengiyakan je macam yelah kau betul macam tu. Yelah kau betul lah. Tak boleh. Tak boleh. So nanti dia koyak. Faham tak? Dia macam aduh. Dia nak koyakkan kita. Kita macam betul lah tu. Dah. Okay, habis. Okay, macam hari bila hari seorang yang melawan ni, pernah ada satu tahap rasa macam aku selagi tak balas ni, aku tak tahan. Sampai tahap tu. Actually tahap tu ada, tapi dia sebenarnya kita biar je contoh lah, masa baca komen tu panas kan. Lepas tu busy buat benda lain. Lepas tu lama-lama sejuk sendiri lah. Faham. Tapi ada reply pun macam contoh ada reply paling biasa limit 2 macam tu lah. Dia cakap ada reply, lepas tu kalau dia reply balik memang tak create engagement daripada situ lah. Tengok lah sama ada reply ataupun ni kalau aku argue dengan dia ni aku bodoh ni. Dia mah orang lain yang masuk kan. Biasa follower lah yang akan masuk kan semua kan. Tapi dulu masa awal dia pernah, masa zaman YouTube lah, dia pernah buat account Google yang fake. Ada reply kat situ. Dulu lah. Lama. Lepas tu kalau komen-komen keji sebab kita pun sekarang tak ada. Dulu tu 5 tahun lepas, 5-6 tahun lepas lah. Sekarang dah matang kot. Pernah kantor ya benda? Tak pernah. Sebab cara typing kadang-kadang ubah sikit. Selalu kalau kita reply YANG, ni kita buat YG, ayat-ayat rempit sikit, account fake tu. Okay. Pernah juga dulu kalau orang kecam ada pin. Lepas tu orang kecam dia balik. Dulu kan. Zaman boleh pin dulu kan. TikTok pun boleh pin kan dulu kan. Okay. So nak menutup kan. Sebelum menutup tu okay, kalau let's say klien nak approach apa yang Syah buat ni kan, I mean food review ke apa ke, macam mana nak approach? I mean dengan siapa nak contact? Boleh kalau dekat TikTok dengan IG boleh. TikTok boleh pergi dekat link dekat bio. Dekat situ ada nombor kita orang punya team. Which is dia akan reply, which is admin lah. Okay. Dekat IG dah ada nombor dah. Memang ada nombor lah. Boleh direct contact kat situ. Okay. Ataupun DM je. Okay. So sekali dengan hari sekali lah tu maksudnya.
Sekali, boleh juga sekali kan pun. Cuma hari kadang-kadang ada orang DM dulu, saya tapis dulu. Kalau hari nak baru hari pass kepada tim. Okay. Maksudnya bukan hari sendiri yang akan buat review ke hari sendiri ada tim orang-orang lain sekali? Tim sekali lah, kita orang dah sekali ni. Dulu ada buat seorang. Dulu semua ada handle seorang. Sekarang dah ada tim lah. Okay, faham. So dalam setiap episod podcast mana-mana dengan siapa pun, memang 3 soalan ni memang kita akan tanya. Okay. So for general lah. Untuk generalnya, apakah nasihat yang korang boleh bagi, tak kisahlah in term of kehidupan ke, career ke apa kan, boleh bagi nasihat dekat viewer kita. I mean, at least kalau tengok benda ni kan, one day, aku pernah tengok video ni, ni nasihat dia. Apakah yang korang boleh share kan? Tak kisah daripada Hari ke Syah ke. Start dengan Syah. Okay. Benda ni saya pernah share dekat TikTok. Benda ni maybe saya boleh ulang balik sikit lah. Bagi hook lah cik. Hook dia lebih baik menyesal buat daripada menyesal tak buat langsung. Maksudnya kalau kita nak buat something tu kan, kita buat je. Kita jangan fikir kalau aku buat ni nanti what will happen. Buat dulu. Sebab kita makin menua tau. Faham. Akan ada sampai masa memang kita takkan boleh buat langsung benda tu. Okay, masa ni paling penting lah kat dunia ni. Kita takkan mendapat patah balik pun. Katakanlah contoh korang nak jadi doktor, lepas tu korang macam takut nak jadi doktor tu, takut macam doktor ni macam berat tanggungjawab dia pun semua kan. Tapi korang nak jadi. Lepas tu nanti at least korang cuba dulu, buat dulu. Sebab kadang-kadang kita takut nak buat something sebab kita tak pernah buat benda tu. Betul. Lepas dah buat, biasa je, okey je sebenarnya. Semua orang takut buat benda tu macam tu. First experience lah. Tapi kalau kita dah menua, katakanlah kita dah umur 60, 70, barulah kita, kalau lah aku buat benda tu. Menyesal lah. Dia akan menyesal macam tu. Yang quote yang saya letak dekat TikTok tu, yang ni saya jumpa dekat video Mas Saleh, tapi saya translate tu in Malay lah. Kebanyakan orang-orang tua dekat rumah-rumah orang tua, dia cakap benda tu lah. Orang interviewer tu tanya dia, apa benda yang paling dia menyesal dalam hidup. Dia tanya orang tua tu kan, benda paling saya menyesal dalam dunia ni is saya tak ada macam mana ayat dia. Kira dia tak buat benda tu lah maksudnya. Lebih kurang macam tu. Dia tak macam kejar impian dia ke apa? Tak kejar impian macam tu. Tak memulakan first step dia lah. Jawapan dia tak pernah ada benda yang dia menyesal buat. Kan orang tu tanya apa benda yang menyesal buat. Saya untuk umur sekarang saya tak pernah rasa menyesal apa benda yang saya dah buat. Tapi saya banyak menyesal kenapa saya tak buat. Faham. Itu. That's the context lah. Banyak opportunity yang dia abaikan untuk buat apa yang dia berani buat je. Time dia muda dulu dia tak berani buat. Macam tu lah. Maybe sebab saya belum tua lagi kan. Dan kita bakal menua lah semua. Betul. Kita dapat rasa benda tu. And satu lagi nasihat lah maybe. Yang ni saya ada baca kat Twitter dulu. Lama dulu. Tapi nasihat ni sangat-sangat bagus. Dia punya nasihat tu, actually kita semua ni boleh jadi time traveller. Maksudnya? Okay. Ini contohnya kita boleh, kita tutup mata, kita bayangkan yang konon-konon kita ni umur dah 60-70. Okay. Sekarang apa jadi kat kehidupan kita? Tak nampak. Dekat umur dekat 60 dekat 60-70 tu lah contoh. Okay. Dengan kehidupan kita sekarang, kita bayangkan kita dah umur 60-70. 60-70 tu kita rasa kehidupan kita macam mana? Okay. Katakanlah kalau macam susah tu hidup aku macam tu. Kita buka mata balik. Okay, sekarang ni kita ada dekat umur yang kita sekarang ni. Kita dah pernah pergi masa tu. Maybe masa tu kita takut dah. Sekarang ni lah kita dah back to reality. Back to our past lah konon-konon. Sebab konon-kononnya kita dah ada dekat umur sekian-sekian lah. Umur sekian-sekian tu. Sekarang ni lah peluang kita untuk kita ubah. Legit. Kita dah membayangkan kehidupan kita sekarang ke depan. Kita dah ada kat situ lah konon-konon. Kita bayangkan. Takkan kita nak hidup susah. Betul lah. So kita boleh dah kita ada peluang untuk ubah, kita ubah.
Betul. Okay. Menarik. Bagus gila nasihat tu dekat Twitter. Legit. Yang sebenarnya kita dah ada peluang lah untuk ubah. Proof. Macam mata. Imagine. Tapi kalau awal-awal tadi gelap. Tapi bila into deep dengan benda tu memang betul lah. Okay. Macam Hari pula macam mana? Hari punya nasihat. Melawan sepanjang. Tak ada melawan kan. Dia basically kalau apa yang Hari belajar dalam hidup lah. Dia macam pada satu tahap kita akan berada dalam lowest point hidup kita. Dan masa tu kita akan nampak jalan semua tutup. Lagi depan tak boleh, kanan kiri semua tak boleh. Faham. Tapi kita tak tahu sebenarnya itu Allah dah lorongkan kita kat situ untuk masa akan datang. Faham. Benda ni Hari belajar masa lepas habis tadi tu lah. Yang Hari tak boleh nak kerja. Lagi kiri kanan semua tak boleh. Masa tu lah ada explore YouTube. And masa tu lah ada yang sekarang tu. Dia berada sampai yang di content creation. Which is pendapatan berdapat dari situ juga. Yang membina hidup sekarang. Itulah benda tu sebenarnya kita bersangka baik je lah apa yang jadi kan. Sebab kita tahu masa depan. So bila dah bercerita nasihat apa semua kan. Tapi sebab soalan ni sepatutnya tak boleh tanya. Sebab macam Syah sendiri cakap kita dah boleh imagine apa semua ke depan hari, ke belakang hari. Tapi sebab soalan ni kita pun tanya dekat semua orang. So let's say lah korang ada peluang untuk balik ke 5 tahun ke 10 tahun ke belakang. Let's say lah ni kan. Memang tak boleh pun. Yalah. So adakah korang akan cuba mengubah tak ada kehidupan korang ataupun just aku bersyukur dengan apa adanya? Ke macam mana? Bersyukur. Tapi kalau boleh ubah something, saya akan cakap pasal consistency tu lah. Faham. Macam tu lah. Like dalam buat apa pun dalam hidup ni rasa kena konsisten juga. Everything akan ada result juga. Betul. Cumanya cepat lambat lah. Tapi maybe apa yang Tuhan dah tulis tu mesti ada reason. Yelah. Tu obviously lah tu. Kita nak lawan. Berani nak lawan. Ada benda lah yang dia nak ajar kita kan. Okay. So in future lah. In future apa plan korang? I mean nak menghasilkan konten yang macam mana? I mean bukanlah menghasilkan konten macam mana. I mean nak terus konsisten buat konten ke nak jadi full time buat konten ke macam mana? Apa future planning korang? Syah. Of course ada exit plan lah. Okay. Macam mana pun maybe akan get into business. Of course. Tapi business tu biarlah rahsia. Biarlah rahsia. Tapi content creation ni rasa sampai bila-bila kot. Even dah ada business pun maybe akan still relevant lah. Still akan buat content. Sebab content ni dah like part of our life lah sekarang kan. Kalau tak buat content tu macam kosong lah. Macam kosong lah. Just maybe one day kita orang akan buat content tanpa mengharapkan apa-apa monetization. Macam kita buat ni memang kita nak buat for the sake of nak buat lah. For the sake of nak buat. Maybe bukan maybe, of course lah one day in the future semua content creator nak jadi macam tu kan. Macam podcast ni for the sake of nak buat lah. Sebab kalau nak kira untuk bila kerja, at the first awal-awal tu memang kita banyak hosting. Betul. So bila dah lama dia lebih kepada editing lah. So kita macam saya sendiri, saya takut saya hilang keupayaan untuk bercakap depan kamera. Dia bila dah sampai certain period kita tak bercakap kan, kita nak tengok kamera, apa benda aku nak cakap ni. So antara cara saya nak buang rasa benda tu, saya fikir apa benda yang boleh buat yang at least beri manfaat lah kan. Buat podcast lah. Betul. At least kita satu connect, boleh bersilaturahim lah. Islami kan. Kedua, saya bukan dalam bidang media, saya bukan seorang yang expert business. Tapi bila kita borak-borak macam ni, kita boleh gain knowledge, gain idea. At least kita tak borak kosong. Betul. So at the same time, kita boleh kongsi dengan orang. So saya ambil peluang macam buat podcast lah. Cumanya still, even saya sendiri pun hosting, saya mesti belajar mengarut lagi lah. So kita langgar dinding lah. Yelah. Semua macam tu memang akan ada fasa langgar dinding. Sebab kita bukan proper training. Kita bukan budak maskom. Okay. So untuk buat bisnes lah. So dalam masa terdekat ke
still dalam perancangan lagi ke? Masih dalam perancangan lah. Maybe dalam 4-5 years kat situ. Tapi content takkan tinggal lah. Ya. Okay. Susah nak dapat. Betul cakap. Kita seronok ada followers sebab kita rasa connected lah dengan kita punya followers lah. So bila dah dapat tu, of course lah nak appreciate. Okay. Saya tak nak ulang kesilapan lama lah. Situ yang dulu zaman-zaman YouTube dulu kan. So nak appreciate. Macam sikit. Macam target this year. Berapa penganut nak tambah? Penganut. Agak-agak target macam nak tambah 10,000 lagi ke 20,000 lagi ke. Ada pernah terfikir tak objektif tu? Ada, of course. Macam kita plan berdua kan. Macam Hari untuk dia punya TikTok. Dia nak reach at least 200k. Macam saya at least 100 lah. At least kat situ. Okay. Tapi macam sebab sistem TikTok saya tak tahu sangat kan. Kan macam YouTube dapat silver plate, golden plate kan. Semua. TikTok ada benda tu? Tak ada. Memang buta gitu je. Kita pergi TikTok Camp hari tu adalah dia punya plug yang kata dah pergi TikTok Camp. Itulah yang I dapat. Okay. Sikit je lagi. Let's say akaun besar-besar kena ban. Apa TikTok? Tak kisah mana-mana platform. Sekali dia ban memang dia tak patah balik lah. So apa planning korang? Sebab tu pentingnya personal branding. Okay. Personal branding sangat penting. Okay, bila bercakap pasal personal branding, sebab saya pernah ada satu brand, tapi saya tak menonjolkan. Kita dulu tak malu, tapi kita jual brand kita memang jadi benda tu. Sampai kita boleh buat penganut betul lah. Betul-betul penganut sampai kita cakap sampah pun orang boleh iakan. Tapi mungkin sebab tu juga kot, sebab Tuhan tarik benda tu. Sebab terlampau melencong lah kita ni. Dah jadi Fir'aun dah time tu. Betul. Sampai saya berani confess, saya berani cakap kita sampai level tahap Fir'aun. Kita rasa macam aku boleh buat kerajaan aku sendiri dah siut. Macam ada cult lah. Follow kita lah. Zaman orang tak viral, kita boleh buat sampai 80,000. Komen satu post 1,000 lebih memang pejam mata. Kuat lah. Memang sebab kita punya niche pun memang branding baju, tapi kita punya design mengarut sikit. So mungkin sebab tu kena flag apa semua. So bila korang kena ban, bila kena ban kan, kita nak dapat momentum yang sama tak dapat. Kita buat brand, kita try, memang tak pergi lah. So adakah korang terfikir benda ni akan terjadi sama dekat personal brand? Sebab branding dengan personal brand ni two different section lah, segmen berbeza lah. So korang pernah terfikir benda ni akan terjadi? Syaf. Nak build up benda daripada scratch balik, sanggup tak? Dia sakit lah, of course lah. Sakit. Tapi betul lah apa Ari cakap tu, personal branding. Okay, tak apa. Personal branding sangat-sangat penting. Just okay lah, katakanlah someone ni dia dapat 1 juta followers. Lepas tu tiba-tiba kena ban hari ni. Lepas tu esok dia buat account, dia buat video, lepas tu dia buat video tak ada orang tengok. Tak FYP langsung. Tak FYP langsung. Itu maksudnya dia ada masalah dengan personal brand dia. Okay. Maksudnya orang selama ni tak kisah pasal dia. Mesti ada something. Walaupun dia ada 1 million followers. Benda yang sama yang kan ada pergi KA punya kelas kan. KA pun share benda ni. Sebab macam Gary V pernah cakap, sekarang bukan zaman yang orang nak follow orang kan. So basically kalau konten tu banyak view walaupun nombor follower tu sikit, dia mesti ada penganut dia. Dia mesti ada penganut lah. Dia viewers tapi dia tak get into dia. Faham tak? Macam dia sekadar lalu lah tengok. Pasal niche, macam contoh like very niche makanan kan. Contoh buat makanan je. Dah orang tengok kau sebab makanan best je. Bukan sebab orang tengok sebab kau best. Betul. Which is benda tu bahaya lah. So kalau macam personal brand tu dah kuat, katakan hari ni kena ban, esok buat account baru, orang akan follow. Orang akan tengok, orang akan follow. Dia macam ban lah berapa kali pun macam orang tu kan. Lepas tu dia kembali, lepas tu dia dapat balik tu contoh lah. Contoh lah. Tu antara personal brand yang solid lah dia. Consider solid lah. Walaupun dia macam tu. Tapi dia punya branding tu kuat. Betul. Korang tak nak buat content dashbait? Content apa? Dashbait. Apa tu? Rashbait macam DMA. Macam someone tu. Dia tak buat pun dah cakap dia DMA dah.
Banyak je komen yang gitu. Macam ni DMA versi food review. Macam tu. Okay. Rage ada je saya pakai. Ada few content saya pakai rage bait. Tapi rage bait saya tak se-ekstrim dia sopan lagi. Masih sopan lagi lah. Rage bait tu ada tapi tak se-ekstrim tu lah. Bukan tak berani tapi macam ada adab sikit kot. Kita dia macam mana cakap sebab tu pentingnya education. Betul. Kita tahu fine line antara rage bait betul in term of marketing dengan rage bait yang tidak beradab. Betul. Ada je cara yang lebih sopan tapi boleh kita dijadikan rage. Ada je cara. Pergi kelas rokok lah. Okay. So okay, future dah apa semua. So thank you jadi guest untuk podcast kali ni. Hopefully kita share benda ni, kita gelak-gelak pun ada something yang orang boleh dapat. InsyaAllah. So mana tahu kot ada part 2 ke apa ke. Nak suruh orang komen memang susah. Orang tak peduli pun. Awal-awal je kita cakap orang tak peduli pun sebab orang suka hiburan. Orang tak suka perkongsian yang ada yang mencari, ada. Bukan kita nak generalize semua nak buat benda bodoh, tapi susah kita nak capai mereka sebab mereka pun busy dengan kehidupan mereka. Betul. So kita buat ni at least sedikit sebanyak orang cakap boleh menapis konten-konten bodoh yang ada. Bagi banyak option lah. Bagi banyak option. Kita bagi manfaat. Tu je tujuan dia. Kalau nak menunggu sponsor mampu susah So tapi pernah lah kita approach. Dulu saya buat dengan Forex punya team. Kita buat IB, kita shoot dia apa semua kan. So kita nampak game dia macam mana. So kita pernah approach Forex. Pernah sekali 1 September ni dah tak dapat lah untuk kita promote. Ni just general knowledge lah. So start 1 September ni SC Malaysia dah maktubkan dalam undang-undang Malaysia, anything related to financial broker apa semua kena ada lesen. So obviously lah Forex dekat Malaysia memang tidak berlesen dengan kerajaan Malaysia. So kita tak boleh lah promote. So kalau nak promote pergi duduk Dubai lah. So macam tu lah. So kat sini je lah podcast ni. So terima kasih banyak-banyak meluangkan masa dari jauh. Terima kasih juga invite. Of course kita mungkin ada part 2, part 2, part 3, part 5 InsyaAllah. So thank you so much. Jumpa lagi dalam episode. Thank you. Alright.